Ain. Ya salam. Kepala huruf Ain. Alif. Bentuk dia macam apa dia? Macam tiang. Masya Allah. Ba. Bentuk dia macam besen. Kan? Ta. Bentuk dia macam tesen. Tha. Bentuk dia macam tesen. Ya. Jim. Bentuk dia macam yang tu tak Jason dah. Yang tu Jason kot. Yang ni lain dah ni. Jim bentuk dia macam perut boroi, perut bujik. Ha. Kan? Kha, dah sampailah ya. Itu bentuk. Ibu pun tengok pembahagian dia ya. Setiap rule tu dia ada nama dia. Yang pertama ialah bentuk bagi huruf-huruf Arab. Siapa nak beli buku? Limaklumatkum jami'an, antum mumkin an tashtaruna hadha al-kitab min TikTok Diwan Ar-Rital Academy. Barakallahu fikum. Okey? Jazakumullahu khairan. Apakah kitabnya? Kitabnya tertulis siri kedua. Siri Alhamdu, ada terdapat tulisan kat sini Alhamdulillah. Ya, sini. Jadi boleh beli buku ni, beli cepat-cepat. Siapa yang rajin duk beli macam-macam kat TikTok tu, dia banyak dapat diskaun. Okey. Dalam buku ini manfaat yang anda akan dapat ialah dengan anda dapat membaca, melihat. Kat sini tak payah tunjuk kan. Dapat melihat bentuk huruf. Yang dikatakan bentuk huruf tu apa? Syaklul huruf, the shape of letters. Ya, syaklul huruf. Kita confuse. Huruf yang mana? Rupa huruf yang mana? Nama huruf yang mana? Dan sebagainya. Itu sebagai contoh kan. Ya. Syaklul huruf. Jadi bila kita latih untuk huruf al-hijab, dulu-dulu kita baca macam mana? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dai, zai, ro, zai. Semua sama je rupa kan? Sin, shim. Ada belum sebut shim kan? Lagi suat. Dia tarik mulut tu. Duat. To, zo, ain. Kan? Wain. Fa. Kan? Dia ada style sikit. Ataupun fa. Dia hembus je mulut dia. Fa. Contohnya kan. Fa. Sebab saya tengok ayah saya sebut macam tu. Ayah tak tengok TikTok kan? Lagi ayah saya tengok pula TikTok. Dia baca idza jaa nasrullahi wal fath. Dia hembus. Kan? Okey, panduan huruf fa. Sampai fa, mana lagi? Qaf. Muncung sampai tak memau kan? Kaf. Lam. Ada sebut min. Dia patutnya sebut mim. Dia sebut min. Nun. Wow, yo. Hebat. Ya salam. Pandai cucu nenek. Kan? Nenek-nenek pula puji. Lepas tu upgrade sikit. Tadi ka masuk sekolah rendah. Ustaz kami tak ajak macam tu lah. Ustaz kami ajak macam ni. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, to, mulut tu. Dod, to, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam, alif, hamzah, ya. Kan? Lama tau yang tu. Lama lah duk guna hak tu. Sampailah satu ketika saya upgrade sikit. Duk sebut saya ni. Ya Allah, lindungilah aku. Ya, a'udzubillah min kalimah ana. A'udzubillah daripada perkataan saya. Saya upgrade sikit, ambil pronunciation yang Arabic pronunciation. Kan? Cuba baca tengok kalau betul-betul ikut Arabic pronunciation punya. Wahid, nin, thalatha. Bunyi lain. Alif, ba, ta, tha. Tak mana bunyi. Kena ganti minyak bagi keluar balik. Kan, basikal tak jalan. Kan? Bunyi dia sama juga. Irama tu sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha.
lain dia. Yang tadi tu alif ba ta tha jim ha kha. Tukar. Alif ba ta tha jim ha kha. Tak mau muncung. Saya nampak ada orang muncung mulut. Tak boleh muncung. Kena latih. Tengok mulut cek. Tengok mulut cek. ركزوا على تحريك الفم. ها؟ ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها لام ألف همزة يا. Dia ada selalu extra music kan. Itu contoh. Kita dengar wakaf kan kita sebut alif, bukan alif ba, bukan. Cara sebutan yang sebenar ialah alif, bukannya alif, bukan. Okey? Okey? Yang kedua, bila kita dah dapat sebut huruf tu dengan bentuk waqaf, ada pula orang dikaitkan. Qalqalah tu 5 huruf kan, tapi ada pertambahan, ada lagi 2 huruf qalqalah, dia kata. Yang ustaz tak ajak, saya sendiri kaji dapat tahu. Rasa-rasalah huruf apa no? Dia kata sad, dad, itu huruf qalqalah. Sebab bila kita sebut sad, dad, pandai-pandai je no. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Apakah hurufnya? Kaf, qaf, qaf, ta, ba, jim, dal. Pandai. Ya salam. Jangan sebut qotobah jindai. Nak cepat-cepat kan? Lepas tu bagilah alasan. Saya nak cepat Ustazah. Sebab tu saya jawab macam tu. Tu sah. Kerana anda memberi contoh yang tidak baik. Kena bagi jadi contoh yang baik. Qaf, ta, ba, jim, dal. Masya Allah la quwwata illa billah.